Hai semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik balong. Apa abang cik semua? Terima kasih banyak-banyak kerana pemai tengok di channel Kebun Abah. Hari ini Pak Long nak sambung balik video. Semalam hari pekerja tak ada lah video. Pak Long pun malas lah nak main ke kebun kan. Hari-hari cuti macam tu. Rehat, pergi jalan-jalan sat. Kalau hampa tengok pagi ni, tu nampak tak kabus. Ni pukul 8.30 pagi. Kalau mai pukul 7 tadi, lagilah kabus banyak. Di belakang ni juga ada dua jenis pagak. Satu pagak sebelah sini yang ada net hitam tu, satu sebelah sini. Antara pagak hitam dengan pagak sebelah sini tu, ni bukan lagi tanah Pak Long. Ini adalah rizak jalan. Walau bagaimanapun, hari tu ada yang komen kata, lepas ni Pak Long nak jaga lagi ke tanah di kawasan depan yang Pak Long dah pagak tu? Ya, memang Pak Long kena jaga. Kalau tak jaga, siapa nak jaga ni cik? Lah ni, hari ni Pak Long nak bersihkan kawasan di antara dua pagar ni. Sebelum kita nak bersihkan, Pak Long nak pergi kutip-kutip dulu. Kut-kut ada bata, ada batu, ada kayu dan lain-lain lagi sebelum mesin masuk. Jom. Kita menyusul di kawasan net hitam dulu. Ni, macam ni kan. Inilah yang Pak Long nak cari ni. Kita buang dulu plastik-plastik macam ni. Supaya masa kita mesin nanti, taklah terganggu dengan mata mesin tu. Jom ke depan, kita cari lagi. Ada lagi tak? Pak Long rasa ada kutil-kutil bata hari tu ni. Tapi tak banyak lah. Selesaikan belah ni dulu. Jumpa kutil bata, kita tok sebelah sini. Tak ada. Tak ada apa. Alhamdulillah. Ni macam batu macam ni kan. Buanglah sebelah sini. Kena jaga juga mata mesin tu. Hari tu Pak Long dah tukar dah sekali mata mesin. Taklah mahal mana tapi renyah nak tukar. Sampai ke ujung sini. Okey, ada tak? Tak ada. Okey, selesai. Nampak tak, cik? Ni bekas lembu masuk hari tu ni. Jadi, kita dah pagak baru sebelah sana, lembu tak masuk lah. Ni macam ni kan. Letak di luar dulu. Tengok ni. Dia rempuh. Duduk belah sana sikit. Tak sini dulu, nanti Pak Long kutip. Supaya senang nak mesin. Tak ada apalah. Tekat plastik sikit-sikit macam tu sajalah. Dah sini. Laju sikit pergi ke depan. Oh, lupa nak abang. Daripada pagak sebelah sini ni, tiang yang ni, tiang ujung ni, sampai tiang di hujung sana-sana tu, 80 meter. Tambah minyak dulu. Sama saja macam minyak motor, kita pakai petrol, tak payah tambah putih. Harap hidup elok lah. On. Tolak cok, tolak. Bismillah.
Kunci sat 50% siap dah. Allahu Akbar. Tadi Palung duk ingat ke 40 minit boleh siap lah. Oh, tak boleh tebiang cik. 40 minit ni Palung dah buat setengah jam dah. Setengah ni. Sebabnya kita bukan buat pulun-pulun. Tolak sikit, berhenti. Tolak sikit, berhenti. Dan ada tempat-tempat yang kita kena ulang 2 kali, 3 kali. Pergi depan, balik belakang. Pergi sekali lagi. Baru betul-betul rumput tu clear. Bahagian yang sebelah sana yang belum mesin lagi tu, dia agak panjang. Jadi kena double ataupun triple lah. Okey, double baru okey. Jangkaan awal okey, setengah jam 40 minit boleh siap. Realitinya 1 jam siap. Hari ni Palung dapat mesin 80 meter kali 6. 80 meter kali 6. 8 kali 6. Berapa 30 berapa, tak dapat pegang. Selesai hari ni cik. 480 meter persegi. 480 meter persegi ni kalau kita darabkan dengan 3 dah. Berapa kaki persegi? Besar juga tu. Jadi buat kerja hari ni santai-santai dapat banyak ni sejam jadilah. Tak boleh tunggu lama-lama. Kita kena balik pula. Hari ni hari Sabtu. Hari Sabtu hari ni Palung ada 3 kenduri. Maklumlah cuti kan. 3 kenduri. Ni dah pukul 10.30 macam tu. Palung nak kena balik. Tengoklah petang-petang nanti kalau ada masa Palung mai, kita nak bagi makan ayam sikit. Lepas tu mungkinlah 2-3 hari pula baru mai buat kerja pula. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Waktu lah ni adalah waktu untuk membersihkan kebun. Nampak tengok ni clear dah. Sini pun clear dan sini Palung dah racun. Lepas ni kena racun. Kalau tak racun 3 minggu lagi terpaksa mesin pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.